Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. Kesian saya, share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Tun Mahathir cabar kemukakan bukti. Wow. Datuk Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir mencabar pihak yang berkenaan untuk mengemukakan bukti yang membawa tidak perlu membawa cerita lain. Bagaimanapun, beliau terus menerusi hantaran aplikasi X tidak mengatakan dengan jelas perkara tersebut. Dia kata, tuduhan mudah, tetapi tuduhan tanpa bukti tiada boleh diterima. Mudah sungguh mendakwa sipolan kaya kerana curi duit, tetapi bukti tidak dapat ditunjukkan. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun berlalu. Berkali-kali dihadap ke mahkamah, tetapi masih lagi tidak ditunjuk. Tuduhan dibuat terus, konon ada pihak sembunyi bukti. Yang dikatakan tolong menyembunyikan bukti, diugut, ditekan. Tetapi nak bohong pun perlu tunjuk bukti. Tak ada bukti, pembohongan pun tak dapat diterima. Ni berita dia punya apa yang ditulis dekat X lah. Alright. So dia kata nak tunjukkan bukti. Okay. So apa yang perlu ditunjukkan sebenarnya? Bukti apa? Right. Apa yang berlaku adalah Tun Mahathir, dua anak dia sekarang ini disiasat di bawah Akta ISPRM. Di mana mereka bukan disiasat, tapi mereka dikehendaki untuk declare asset. Mengisytiharkan harta mereka. Now, interestingly, harta itu daripada awal-awal Datuk Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dia tak perlu semua harta ataupun majoriti, satu pun cukup sangkut Mahathir ke dalam, anak-anak dia pun boleh ke dalam, tuan-tuan. Sangkut bagaimana? Sangkutnya mudah saja. Akta ISPRM ini, kalau sekiranya dia mendapat projek ataupun laba hasil kerana ayahnya mempengaruhi projek tersebut. Enough. Perkara itu berlaku, sangkut. So, dia kata tunjukkan bukti. Jawapan kita mudah. Bukti itu akan ditunjukkan di mahkamah. Keperluan menunjukkan bukti itu akan ada dekat mahkamah. Cuma bagaimana itu dia ada prosedur dia. Dia ada langkah dia. Dia ada cara dia. Dan dia ada masa yang diperlukan. Mahathir tahu benda ni. Tetapi dia masih nak bermain persepsi. Dan dia tahu dia akan gunakan kesempatan ini untuk cuba divertkan isu. Saya kata benda-benda macam ni sebenarnya kerajaan kita tak highlightkan. Terutama dia ada dua sekarang ni Mahathir hadapi. Satu, anak-anak dia kena. Kedua, saman sivil. Dia menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana Datuk Seri Anwar kata 22 tahun, 22 bulan beliau menjadi Perdana Menteri, kayakan anak, kayakan isteri. Okay. So Datuk Seri Anwar Ibrahim pun disaman. Right. So di dalam affidavit Datuk Seri Anwar Ibrahim, di dalam jawapan balas Datuk Seri Anwar Ibrahim atau pembelaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menunjukkan beberapa bukti bahawa anak dia mendapat projek Petronas sewaktu dia menjadi Perdana Menteri tahun 22 bulan, dan sebagai Perdana Menteri dia juga adalah pengurusi kepada Petronas. Dia ada beberapa bukti yang ditunjukkan dan perkara itu nanti akan dibawakan ke mahkamah. Okey, untuk defamation ni tuan-tuan, untuk saman fitnah ni dia mudah saja. Mahathir saman Anwar kata Anwar membuat fitnah di atas kenyataan 22 tahun 22 bulan. Apa yang Datuk Seri Anwar perlu lakukan adalah membuktikan bahawa perkara itu bukan fitnah. Kenyataan tadi itu bukan fitnah, iaitu dengan mengemukakan bukti. Now, katalah Datuk Seri Anwar
tak berjaya mengumpulkan bukti, so mungkin dia kena bayar lah berapa juta ke whatever, 400,000 ke, saman. Tetapi what if kalau dia berjaya buktikan? Itu satu persoalan. So kalau dia berjaya buktikan, boleh ke dijadikan bukti di dalam mahkamah jenayah? Ya. Dan kalau dia berjaya buktikan, yang damage bukan lagi Tun Mahathir, tuan-tuan. Yang damage anak-anak dia. So saya tertarik juga kenapa Mahathir berani main isu ini. Padahal kalau Anwar nak pergi korek, dia Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. Dia adalah pengurusi Petronas sekarang ini. Dia juga Menteri Keuangan sekarang ini. Semua dokumen-dokumen yang dia perlukan untuk membuktikan ada di bawah telunjuk jari dia saja. Kenapa Mahathir begitu confident? Jadi saya nampak, sebab ucapan Datuk Seri Anwar 22 tahun 22, saya ada. Saya duduk di depan Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu dia berucap, beliau berucap. Masa dia cakap tu, saya dalam hati saya kata, uish, berani Datuk Seri ni. Boleh kena saman ni. Betul kena saman. Dan saya percaya, ini taktik, tuan-tuan. Taktik Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Dia fikir, okey lah, Mahathir ni dia licik dia. Licik Mahathir ni kita susah nak buktikan yang dia korup. Memang kita susah nak buktikan. Dan itu kelebihan Mahathir lah. Kita susah nak buktikan dia ambil duit sebagainya. Kita tahu modus operandi dia sama ada cakap, verbal ataupun call. Dia tak ada bertulis, tak ada written evidence. Dia tak macam seorang tu duit masuk akaun sendiri. Tak, dia tak, bukan macam tu. Tetapi dia ada satu benda yang Mahathir ada kelemahan. Semua orang ada kelemahan. Kelemahan Mahathir, dia ada ego yang terlalu tinggi. Dan ego dia takkan boleh jadi salah. Jadi Anwar cabar dengan buat ucapan itu. Masuk perangkap. Cantik.